Mengumumkan ketibaan yang diraihkan penceramah jemputan Saudara Haris Syamil yang dihormati barisan guru dan rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati barisan guru-guru sesi pagi dan petang SK Bandar Putra, yang dihormati Saudara Haris Syamil bin Zulfikri selaku penceramah jemputan, serta rakan-rakan murid SK Bandar Putra Kulai yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program eksplorasi kejayaan yang diajarkan secara bersama oleh Kelab Program Muda dan Kelab Kejaya SK Bandar Putra Kulai. Semoga program ini memberi manfaat dan inspirasi untuk masa hadapan kita semua. Bagi memulakan majlis dengan keberkatan ilahi, majlis menjemput adik Muhammad Arsyad bin Muhammad Ilham untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memanjatkan rasa syukur kehadiratmu kerana dengan izin dan infak kami memanjatkan rahmat-Mu kami dapat berkumpul dalam program eksplorasi kejayaan pada hari ini. Ya Allah, ya Aziz, ya Hakim, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, fikiran yang terang dan kefahaman yang luas. Bukakanlah minda dan dada kami agar kami dapat mengenali potensi diri, cita-cita serta hala tuju masa depan kami dengan jelas. Ya Allah, ya Razak, ya Razak, tanamkanlah dalam diri kami semangat rajin belajar, tekun berusaha dan tidak mudah berputus asa. Jadikanlah kami anak-anak yang cemerlang di dunia dan di akhirat, serta berbakti kepada ibu bapa, guru-guru agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Ghafar, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa berikut ibu bapa kami dan dosa guru-guru kami. Berkatilah majlis kami ini dari awal hingga ke penghujungnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada
University UK, embrace medical and molecular bioscience, ijazah sarjana pendidikan masters, bioscience perubatan dan molekul. Distinction, ranking tempat pertama, pelajar terbaik keseluruhan. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput saudara Haris Syahmi untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada cikgu-cikgu dan adik-adik SD Malam Putra sekalian. Yang pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih khususnya kepada Cikgu Zaliza kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk bersama-sama kamu semua dalam sesi eksplorasi Kerjaya. So, nak tahu tak, ni baju Kerjaya apa? Siapa tahu? Ya? Pandai? Okey. Okey. So, tanpa membuang masa, saya akan meneruskan next slide. So, tajuk ceramah yang saya akan bagikan pada hari ini ialah dari Malaysia ke Yorkshire, jejak akademik anak SD Malam Putra ke dunia sains kesihatan. So, saintis membekalkan jawapan, doktor memberikan rawatan. So, macam saudara pengacara majlis tadi dah perkenalkan, nama saya ialah Haris Syahmi bin Zulkifli. Boleh panggil saya Haris ataupun Syahmi. Saya merupakan seorang pelajar PhD dan juga saintis biologi kanser di University of Sheffield, United Kingdom. Tahu tak kat mana tu? England, untuk pandai adik kita. Mesti tengok bola kan? So, siapakah saya? Jom kita tengok siapa saya dulu dan siapa saya sekarang. Inilah saya dulu. Sama macam korang semua, student di SK Malam Putra. Yang itu adalah pada hari yang baca malam. Cikgu Hassan dah tak ada kan? Itu Cikgu Farida Anwar dengan Cikgu Ain Kaus. Yang itu Cikgu Rashida dengan Cikgu Rozifah. Yang itu pada hari akhir baca malam kot, kita punya kelas, kita buat persembahan choir. Dan itu saya dulu unit uniform saya pengakar. Yang dulu pun saya merupakan tokoh dalam bahasa Inggeris. Yang itu saya di sebelah guru besar pertama kita, iaitu Puan Haji Muhammad Nordin Ibrahim. Okay. Yang itu saya mengenai peminat tokoh dalam bahasa Inggeris dari beliau dan itu Cikgu Najidah di situ juga. So, siapa saya sekarang? Inilah saya sekarang. So, saya bukan seorang saintis dan juga pelajar PhD di University of Sheffield, United Kingdom. Dan itu adalah gambar saya pakai lab coat kat dalam lab tengah buat eksperimen for the first time dan berjaya. Saya happy. Yang itu adalah satu majlis gala dinner. Diorang boleh pakai macam tema Bridgerton tau, macam ala-ala princess, prince. Yang itu adalah saya nak ke satu conference. So, kat conference ni kita biasa share tentang apa kita buat dalam lab. Kita punya pendidikan dalam dunia sains buat apa. Yang gambar besar tu adalah gambar terkini saya semasa majlis konvo lah, masters di Newcastle University. Dan itu saya pun sedang memberi talk di sana depan profesor-profesor yang dah tua dan sangat berpengetahuan dalam menakutkan, tapi yang semua sporting. Yang itu dalam lab, saya pakai lab coat macam PPE kan. Orang tengok zaman COVID-19
COVID-19 tu dan memberikan report kepada Kementerian Kesihatan. So kita buat dalam lab macam itu. Yang itu pula gambar tim saya sekarang lah, yang saya buat research, yang itu supervisor ataupun boss saya lah. Okay, next slide please. So, latar belakang pendidikan sekolah saya, adik-adik kita pun dah ceritakan, so saya berlaju sahaja. So, saya start jawab semua dekat sekolah yang sama di SK Bandar Putra. Zaman tu masih ada UPSR, zaman awak dan BP, betul tak cikgu? So, basically UPSR tu you all belajar dari darjah 1 sampai darjah 6. Dan bila darjah 6 tu awak ada pemeriksaan besar sebelum awak memasuki sekolah menengah. Dan saya bersekolah menengah kat sebelah je, dekat SMK Bandar Putra. So zaman saya masih ada P3. So tu masih tingkatan 3 lah untuk menentukan kita masuk kelas sains ke sains social. Dan saya juga pemeriksaan SPM di sekolah sebelah juga SMK Bandar Putra. Dan kemudian sebelum saya masuk ke universiti, saya mengambil program pra-universiti iaitu SPTM, JDB Pelajaran Malaysia. So, lepas saya habis persekolahan dan pendidikan raya, saya ke universiti. So, saya start off dengan degree ataupun ijazah sarjana muda. So, saya mengambil program 2+1 Biomedical Sciences ataupun Sains Bio Perubatan. 2+1 tu bermaksud 2 tahun pengajian saya di kampus Malaysia, dan tahun ketiga atau tahun akhir ada lagi Newcastle, United Kingdom. Dan kemudian saya sambung pula pengajian master sebab saya nak meneruskan penyelidikan dalam bidang saya iaitu penyakit kanser. So saya masih di Newcastle University mengambil Medical and Molecular Sciences, dan saya bersyukur dan berpuas kerana bukan saya dapat distinction iaitu cemerlang, tapi saya dapat ranking nombor 1. Senang nak bersaing dengan pelajar bukan sahaja di United Kingdom, tapi kursus saya pelajar dari seluruh dunia. Okey, dan disebabkan saya mendapat keputusan cemerlang untuk master saya ditawarkan untuk membuat untuk sambung dan belajar dalam peringkat PhD ataupun Doktor Falsafah. So nanti saya akan terangkan apa beza doktor perubatan yang awak tengok jumpa kat sini dengan doktor falsafah. Dua-dua doktor tapi ada beza. Okay, next slide. So sebelum saya ke section yang lebih serius, saya nak share dengan awak semua pengalaman saya selepas sekolah rendah kat sini sampai sekarang. Jom kita tengok satu-satu ya. Okay, so ini masa saya bersekolah menengah di sekolah SMK Bandar Putra dari form 1 sampai form 5 sebelah. So saya pun merupakan sekali lagi tokoh dalam bahasa Inggeris semasa saya form 5 dekat sekolah sebelah, sebab saya suka membaca buku tentang sains, sebab tu saya sekali saintis. Dan saya juga suka membuat presentation ataupun pemberitaan dalam kelas, buat projek dalam makmal, dan juga saya merupakan pengerusi pengawas sak sumber. Kat sini pun saya pengawas sak sumber juga. So, next slide. Dan kemudian ini adalah masa saya tingkatan 6 di Sekolah Menengah Sultan Imam Bulan. Cikgu Jawidah dulu dia sama batch dan sama kelas dengan saya. Okay. So ini adalah masa saya SPM di Sekolah Sultan Ibrahim Bulan. Saya mengambil kelas aliran sains biologi. So kalau awak tengok kat sini, saya seorang je belajar Melayu. Nampak tak? Kan? Sebab pada saya, kita kan satu Malaysia. So perbezaan perkawaman itu tak menghalang saya untuk meneruskan
subjek yang saya minati sebab bila kamu dah besar, bila awak dah masuk universiti dan awak dah bekerja, you all akan bekerja dengan pelbagai jenis orang. So awak dari sekarang perlu bercampur dengan kawan-kawan awak yang berbagai bangsa supaya awak bina soft skills dan social skills yang membantu awak bekerja dengan decision bila awak masuk dalam kerjaya nanti. Yang itu masa saya pergi rumah cikgu biologi saya, masa tahun baru Cina lah. Okay. Next slide. Okay. Selepas SPM pula, saya sambung diri saya di Newcastle University UK. So itu adalah saya selepas saya dah submit homework besar saya, iaitu projek tahun akhir, dan itu adalah semasa majlis convocation kat saya. Kat saya dia orang convocation simple je. Macam kita penuh budaya, penuh adat, ada gamelan, ada performance. Kat sana sangat simple. Yang itu adalah dalam kelas, nampak tak ramai orang. Kelas tu di dalam lab. Yang itu adalah dalam dewan ataupun kelas, lecturer ataupun cikgu yang mengajar. Yang itu adalah bandar Newcastle. Newcastle itu terletak di bahagian utara England, bawah Scotland je. So, di tepi sungai secantik. Okay, next slide. Yang ini pula semasa master saya, itu kawan-kawan saya. Yang itu saya menambah presentation project saya. Yang itu baru-baru ni bulan lepas family saya ke sana untuk menghadiri majlis convocation master saya. Dan itu adalah presentation poster. Itu saya dah hantar projek saya dan happy dah tu, dah tak stress. Yang itu adalah dalam lab juga saya tengok sel kanser bawah mikroskop. Next slide. Dan ini sekarang saya seorang saintis dan juga pelajar PhD di University of Sheffield. So itu dalam lab. Itu adalah dua orang bos saya, Helen dan Craig. Dia orang sangat sportif dan baik. Ini adalah dalam lab. Dan itu adalah University of Sheffield. Campus dia sangat cantik. Dan ini dalam lab. Kita orang satu tim. And then di masa kita pergi satu meeting atau conference, ini semua dari fakulti saya. Dan yang 6 orang termasuk saya itu adalah member saya sekarang lah. Yang itu 5 orang lagi sebab seorang sakit. Kita pergi hiking. Okay, next slide. Selain daripada pelajar-pelajar UK juga saya juga dapat perkenalan dengan pelajar-pelajar dari negara lain juga. Lebih 20 negara sebenarnya kawan-kawan. Ada yang dari Korea, Jepun, Germany, Brazil, banyak dari negara. So kita orang selalu jalan-jalan sama-sama, kita orang selalu lepak sama-sama. So macam itulah saya cakap, kalau nak belajar luar negara, dan sekarang awak kena bercampur dengan kawan-kawan awak, tak kira bangsa, tak kira agama, dari sekolah, supaya nanti bila besar you ada social skills untuk berinteraksi dengan berbagai jenis orang. Itu sangat penting untuk survival, ya. Pernah tengok tak dalam TV kita setiap tahun kan tunjuk para pelajar yang belajar kat luar negara kan, kami dari bla 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 mengucapkan selamat kan. Pernah tengok kan? So inilah suasana di hari raya di negeri orang. Okay? So yang tu dekat Newcastle nampak pakai jaket tu sebab sejuk, pakai baju Nylon tapi kat luar pakai jaket sebab sejuk. Yang itu masa kita orang berbulan Ramadan kat sana. Yang bagusnya kampus saya dia mengajarkan program berpuasa sebab kat sana pun ramai pelajar Muslim di UK. So kalau kita nak cari makanan
hari tahun ni bila saya dah kat Sheffield. So kita orang musim dulu nampak tak sakura tu boleh matching pula dengan baju kan. Ya, so masa tu kita orang buat piknik hari raya dengan pelajar-pelajar dari Singapura juga lah. Diorang jiran sebelah kita dekat, diorang pun tak ramai. So Kak lumayan kan, betul itu kita masuk TV tau. Raja Sheffield ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami dulu masa saya kecil-kecil kita tengok TV, saya berangan tau. Satu hari semak lah masuk TV kan buat macam tu. So nampaklah tercapai saya impian tu. Okay, next slide please. kami So dekat UK dia merupakan negara 4 musim. So yang itu atas tadi musim sejuk ataupun winter. Yang tu musim bunga ataupun spring. Yang tu summer atau musim panas. Sekarang musim panas. Tahu tak kat sana panas tau daripada kat sini sekarang. Kat sana 35 darjah dalam kemarau kat sana. So dia tak semuanya sejuk je, dia berubah. Yang tu pula adalah musim turun ataupun autumn. Bila daun-daun dia bertukar menjadi warna kuning, warna emas supaya dia nak menghadapi winter nanti dah tak ada daun, supaya dia dapat survive cuaca ekstrim. Okay, next slide. Slide ni tidak ada dia hang sikit sebab ada transition. Okay, so saya nak tunjuk perkembangan atau jalan-jalan semasa di UK. So pertama sekali Newcastle lah, sebab saya bermula pengajian universiti saya di Newcastle. Saya dalam bandar Newcastle. Okay, next. Yang itu adalah Edinburgh di Scotland. Oh, sebelum tu tahu tak dekat negara United Kingdom dia terbahagi kepada 4 negara, iaitu England, Scotland, Wales dengan Northern Ireland. So masa saya belum datang pun saya confused, tapi sekarang nak tahulah negara UK dalam dia ada 4 negara. So inilah dia. Okay, next. Kemudian seperti dorang, siapa kat sini suka tengok cerita Harry Potter? Saya. Dekat dorang ni lah tempat dorang shooting movie Philosopher's Stone. Nampak tak yang itu? Sama. So saya dah pergi ke lokasi penggambaran Harry Potter. Kat sana banyak. Next. Dan ini Northumberland, dia tepi laut dan juga gunung ganang, sangat cantik. York pun adalah satu lokasi yang diinspirasikan dalam cerita Harry Potter. Jalan tu dia telah menginspirasi Diagon Valley lah. Okay, next. Kemudian Leeds pun cantik sebelah doktor. Next. Dan Sheffield, tempat saya sekarang, dia tepi gunung ganang. So kita memang selalu pergi hiking lah sama-sama. Okay, next. Manchester. Siapa kat sini fans MU angkat tangan? Saya. Okay, di Manchester. Okay, next. Sebelah Manchester ada Liverpool. Siapa fans Liverpool? Itu adalah stadium Liverpool lah, kerana sebab bapak saya fans Liverpool. Next. Okay, ini London kan? Kita ada Big Ben dan pasport merah kan? Orang tahu nama itu. London Bridge. Okay, next. Dan Cambridge tempat top university. Kita ada banyak buku awak pun penerbit di Cambridge dan Oxford. Next. Siapa pernah tahu pasal fenomena yang kat kanan? Tahu kan? Nak tengok cerita Frozen tak? Tahu kan? Yang cerita Frozen kan ada
buat tingkap, saya boleh nampak. Kalau saya buka tingkap tengah malam, apa benda yang merah-merah tu? Mata saya rosak ke? Bila sambil kamera, ni lah dia. Okay, next. Okay, so sekarang saya dah share pengalaman saya dari lepas korang dah sampai sekarang. Saya nak share pula dengan awak apa itu bukan pekerjaan saintis dan kenapa diorang ni tulang belakang kepada doktor. Sama saintis dengan doktor ni apa yang diorang buat. Next. So, saya perkenalkan diri saya tadi sekali sebagai saintis. So, saintis ni adalah seorang yang pakar dalam mengkaji dan mendedik fenomena yang terjadi dalam dunia kita menggunakan kaedah sains. So, kita orang akan buat eksperimen dalam makmal untuk cari penemuan baru yang dapat membantu menyelesaikan masalah dunia yang kita hadapi sekarang. Tak semestinya bidang kesihatan. Ramai juga saintis bidang alam sekitar, saintis yang menjaga konservasi haiwan, tetap ataupun mineral dan bagian dalam bumi, itu pun saintis juga. So macam bidang kat luar sana perlukan profession saintis. So saya sharekan kepada awak bidang kepakaran saya. Tak faham tak apa. So yang pertama ialah biology cancer. Saya akan terangkan lepas ni penyakit kanser tu apa sebenarnya. Lepas tu kejuruteraan sel dan tisu. Saya akan terangkan apa. Then rawatan kanser ataupun chemoterapi. So chemoterapi ni adalah rawatan yang doktor berikan kepada pesakit-pesakit kanser. Dan yang keempat ialah kimia, fizikal dan analitik. Slide seterusnya. Okay, so apa yang kita orang saintis ni buat? Kita nak tahu kan? Yang pertama ialah kita menjawab persoalan tentang kesihatan manusia. Contohnya, pernah tahu fikir macam mana gigi kita boleh rosak kalau kita suka makan benda yang manis saja kan? Kenapa bila kita makan ubat kita boleh sembuh? Pernah tahu soalan-soalan tu? Nah kan, so kita sebagai saintis kita jawab soalan-soalan tu, okay? Yang kedua ialah membuat eksperimen di makmal. So kita menguji kesan-kesan ubat-ubatan yang awak ambil, contohnya Panadol ataupun penyakit darah tinggi, diabetes, semua kita kaji supaya kita dapat tahu boleh ubat sembuhkan penyakit, boleh dia memberi rawatan yang terbaik, kesan sampingan pula macam mana. So kita kaji semua itu. Yang ketiga ialah bila kita dah jumpa sesuatu yang baru, kita akan take record atau mencatat dan kongsi kita punya penemuan. Sebab kita perlu sentiasa mengupdate ataupun informasi pengetahuan supaya doktor boleh gunakan kita punya new discoveries untuk membantu pesakit dengan lebih berkesan. Dan juga macam saya cakap tadi, kita sebagai doktor, sebagai saintis, kita bantu untuk cari penyelesaian tu. Contohnya kalau tak ada saintis, kita masih ada COVID ni kan, betul tak? Kalau tak ada vaksin, sebab siapa cipta vaksin? Saintis ke doktor? Pandai. So kita cipta vaksin untuk bantu kasih awak semua melindungi diri daripada coronavirus. Okey, tadi saya ada cakap kenapa saintis merupakan tulang belakang kepada doktor. So yang pertama ialah kita cari jawapan punca penyakit. Contohnya masa kita dapat COVID, ada banyak simptom tu, dari mana simptom tu datang. So kita kaji semua bakteria, virus tu semua untuk tahu punca kepada penyakit. Dan bila kita dah tahu punca penyakit, mesti kita nak cipta rawatan ke tak? Kan? So, kita mencipta rawatan ataupun ubat baru untuk membantu kesejahteraan manusia.
tahu macam mana badan manusia ini berfungsi. Bila kita bagi perawatan, dia boleh respon dengan baik ke? Kan? Bila awak ambil vaksin, siapa ada tu demam? Tu bangat tangan. Dia beberapa kan, sebab different body akan react differently bila kita ambil vaksin atau ubat. Sebab tu kita perlu data daripada semua orang kat dunia ni supaya kita boleh menambah baik vaksin-vaksin yang kita bakal buat untuk penyakit-penyakit yang masih belum ada vaksin. Kita perlukan data daripada you all semua supaya kita dapat membantu pesakit-pesakit masih depan kalau penyakit itu datang semula. Okay? Dan kita bekerjasama dengan doktor dalam bidang kesihatan sebab kita nak pastikan rawatan yang diterima oleh pesakit itu dapat diterima dengan baik oleh pesakit. Okay, next slide. So, saintis pun boleh jadi doktor ke? Kan? Awak pernah nampak tak macam contohnya lah, awak tengok kita ada orang punya jawatan datuk doktor. Pernah nampak? Awak pernah terfikir tak? Ni doktor perubatan ke doktor falsafah? Pernah terfikir? So, doktor perubatan dengan doktor falsafah adalah dua benda yang berbeza. So, doktor perubatan ialah doktor yang awak jumpa di klinik, di hospital, di rawat sakit, awak jumpa doktor perubatan. Tapi, doktor falsafah, macam saya dari 3 tahun insyaAllah, merupakan satu gelaran baru pakar dalam bidang yang mereka kaji. Okey, so doktor falsafah tak semestinya bidang kesihatan sahaja. Dia boleh juga bidang contohnya kesihatan haiwan ataupun doktor falsafah dalam musik, doktor falsafah dalam geografi, sejarah. So apa-apa bidang yang dia pakar dan dia buat penyelidikan, bila dia habis penyelidikannya, dia akan mendapat gelaran doktor. Okay. So saintis pakar biasanya pun mendapat gelaran doktor sebab dia mengambil pengajian doktor falsafah atau PhD. So kat sini kita boleh sebutkan doktor tak semestinya bidang perubatan saja. So doktor tak semestinya doktor perubatan, tapi dia boleh juga doktor falsafah, maksudnya dia pakar dalam pelbagai bidang tertentu. Okay? So, penyakit kanser. Siapa pernah dengar pasal penyakit kanser angkat tangan? Wah, okay, bagus. Takut tak dengan penyakit kanser? Bagus, sangat takut. Memang kena sangat takut. Kita kalau boleh tak nak dapat penyakit kanser. Tetapi, macam mana penyakit kanser terjadi? Okey. Sebelum saya terangkan macam mana kanser terjadi, siapa kat sini pernah dengar perkataan sel? Angkat tangan. Wah, ramai lah dah belajar kan? Pergi form 1 baru belajar. Okay, good. So sel itu adalah unit asas kehidupan. So, dekat seluruh tubuh badan awak ni, dikatakan ada trilion sel. Sel kuku, sel rambut, sel mata. Dia macam Lego, macam building block, so tak? So kita semua ni terdiri daripada sel. Kita punya tangan, hidung, semua ada sel. So apa fungsi sel? So sel ni, dia ada banyak fungsi, tapi fungsi utama dia untuk hasilkan tenaga untuk awak sekolah, untuk awak main sukan, and then dia membuat dan mengangkut protein dan bahan penting. Contohnya awak makan nasi, tu karbohidrat kan? So sel yang tolong cernakan. Lepas tu untuk awak
ini makin besar kan sebab sel awak makin banyak. So daripada sel, kumpulan sel akan membentuk tisu. Okey? Dan beberapa kumpulan tisu membentuk organ. So kita ada dua jenis sel kan? Sel tumbuhan, pokok dan sel manusia ataupun sel haiwan. So contohnya tisu perut. So tisu sel-sel perut membentuk tisu perut. So tisu perut akan membentuk perut. Dan beberapa macam organ yang bekerjasama untuk buat fungsi yang sama. Contohnya perut kita untuk pencernaan betul. So membentuk sistem pencernaan. So pelbagai sistem, contohnya sistem peredaran darah, pencernaan membentuk organisma iaitu kita semua manusia ataupun kalau tumbuhan lah. Next slide. So apa tu penyakit kanser? Macam mana kita boleh dapat kanser? Okay. Next slide. So kanser tu dalam bahasa mudah dia ialah penyakit sel yang membahagi perkawalan. Bila sel awak makin banyak dia akan membentuk gumpalan macam bola yang dinamakan tumor. Okay? Pernah dengar tak tumor? Ada yang pilih kali anggur. So tumor tu merupakan bola sel-sel kanser yang jahat. Okay? So yang ini menunjukkan perkembangan sel normal. So sel dia akan bertambah dalam keadaan yang normal lah. Kita tak nak terlalu cepat atau terlalu lambat. So dia membentuk tisu yang sihat. Okay? Bagulah dia cakap. Okay. Okay. Kalau kanser pula, sel normal tu dia mengalami perubahan genetik. So siapa pernah dengar DNA? Oh ramai. Bagus, pandai semua. Okay, so DNA tu adalah bahan genetik ataupun dia macam manual. Kalau awak beli barang macam nak pasang awak punya mainan ada manual. DNA tu adalah manual kepada kehidupan kita. So sel tu akan baca DNA dan buat fungsi-fungsi dia lah. Tetapi kalau kanser ni DNA dalam sel tu rosak. So dia kecil. Dia nak bagi sampai dia membentuk bulatan yang jahat iaitu tumor. Dan jahat dari sel kanser yang membentuk tumor ni, dia boleh masuk dalam saluran darah kita atau saluran limfa kita dan pergi melimpa ke bahagian badan lain yang sihat. Contohnya awak kena kanser perut, kalau tak jaga betul-betul boleh kena kanser otak pula. Jahat kan kanser ke tak? Okay, so next slide. Okay, so ada banyak faktor ataupun risiko penyakit kanser. Jom kita tengok. So dekat sini saya senaraikan 8. So yang pertama merokok lah. Rasanya sini tak ada orang yang merokok kot kan? Tak ada kan? Kalau nak merokok tu fikirlah banyak kali. Tak nak kena kanser kan? So merokok boleh menyebabkan penyakit kanser sebab dalam ada bahan kimia yang berbahaya yang boleh rosakkan sel awak. And then kita juga kalau kita minum alkohol atau minuman keras pun boleh menyebabkan penyakit kanser. Dan berat badan berlebihan, kalau kita tak jaga berat badan kita, BMI kita pun boleh berlaku kanser. Faktor umur boleh jadi kanser. Okay? Dan macam saya cakap tadi, genetik. So setengah orang lebih mudah kena kanser kalau dalam sejarah keluarga dia mempunyai sakit kanser sebab DNA itu dibawa turun diwarisi. So risiko tu memang ada, tapi awak kena berjaga-jaga lah. Kalau awak kenal siapa-siapa dalam family yang pernah kanser, kena jaga kesihatan yang betul. Okay? And then makanan tidak sihat, jajan, apa lagi, fast food kan. Nak makan boleh, tetapi dalam kadar yang
kanser dan juga pendedahan cairan darah yang berlebihan. Sebab sekarang lapisan ozon semakin tipis, so sinaran UV dari matahari itu boleh juga menyumbang kepada penyakit kanser. So kita kalau boleh kena pakai sunscreen ataupun protection kat kulit kita kalau kita keluar supaya kita mengurangkan risiko kanser. Okay? Next slide. Okay, macam mana saya sebagai saintis kaji penyakit kanser? So, okay, contohnya lah, awak semua pernah pergi KLCC tak? Okay, ada yang tak, tapi tahu kan bangunan KLCC di Kuala Lumpur. Okay, contohnya lah, awak pergi KL, awak pergi KLCC, awak suka lah bangunan KLCC ni cantik kan? So, awak, so, you nak cuba buat sini KLCC. So, siapa sini suka main Lego? Best kan? Kita buat balik struktur tapi mesti kecil. So, contohnya awak buat KLCC, awak tengok bangunan tu macam mana bentuk dia, macam mana fungsi dia kan? Lepas tu awak cuba bina semula menggunakan warna bokam yang hampir sama dengan KLCC. So, awak akan dapat model mini kecil KLCC yang awak boleh letak dalam diri awak kan, awak main, betul tak? So, apa kaitan dengan cara saya kaji sel kanser? Sebenarnya sama je. Nampak tak ini kanser mulut? Takut tak? Siapa yang terfikir nak merokok tu, fikirlah banyak kali. Tak nak kan jadi mulut macam ni, nak betul. Nak makan susah, nak bercakap susah, nak telan air minum pun sakit. So kita kena jaga kesihatan. So apa yang saya dan saintis buat untuk kaji kanser? So daripada mulut pesakit kanser yang jumpa doktor ni, so doktor dia akan buang kanser itu di dahulu. So yang bahan kanser ataupun isu kanser dari pesakit itu dia bagi kat seorang yang saintis ni untuk kita kaji. So macam saya cakap tadi kan, isu terbentuk daripada sel-sel kan, betul tak? Betul. So kita pisahkan isu tu jadi sel-sel macam Lego, nampak tak? Okay. Okay, so sel-sel kanser ni kita boleh grow ataupun kita boleh jaga dia macam kita jaga binatang peliharaan juga. Kita bagi makan, kita bagi dia nutrient, kita kena buka tempat duduk, sama macam sel sebab dia benda hidup. So kita boleh kultur sel di luar badan manusia dengan teknik nama kultur sel. So kultur sel ada 2D dan 3D. So 2D itu dia permukaan rata sahaja sel yang sama. Kalau 3D itu kita bina semula struktur yang hampir sama dengan bahagian badan yang kita kaji. Contohnya macam mulut awak ni kan terdiri daripada banyak lapisan, betul tak? So kita bina semula lapis satu demi satu macam kita buat kuih lapis. Siapa kat sini suka makan kuih lapis? Saya suka makan kuih lapis. Lagi-lagi yang putih tu kan, itu sedap. So kaedah tu sama, kita buat lapis satu, lapis dua, lapis tiga, dan lapisan-lapisan tu hidup. Sebab tu kita kena jaga, bagi makan macam lapis hidup kan. So dengan model-model kecil ataupun model mini lapisan bentuk tu, kita boleh kaji tindakan ubat atau perawatan yang kita bagi kepada pesakit kanser. Okey, seterusnya. Okey, macam mana rupa sel dan mulut yang sihat orang yang sakit kanser? So macam yang ni, cikgu tekan. Okay, so ni adalah mikroskop.
gunakan untuk melihat struktur sel dan juga struktur tisu. So yang dekat belah atas tu ini adalah sel untuk manusia yang sihat, okey? Yang kat bawah ni kanser, nampak lain sikit kan? Tapi tak banyak beza, betul tak? Kalau kita buat model ini yang macam saya cakap, macam kita buat Lego tu, lapisan demi lapisan, kita nampak tak perbezaannya? Nampak? Yang sihat dia normal cantik, dia kemas, dia lapisan dia kan, macam kuih lapis, nampak tak? Kan? Tapi yang kanser ni dah semakin tebal dan dia cuba nak cucuk lapisan bawah, dia nak campur kan, macam saya cakap tadi, dia boleh menembak ke kawasan lain. So kita dapat kaji struktur ni guna mikroskop. Dan model-model yang saya dan saintis lain saya buat juga hampir sama dengan yang tu tisu mulut manusia, betul? Sama tak? Lebih kurang kan? Ada nampak dua lapisan beza. Yang tu kanser tidak mula masuk dan bercampur lapisan, nampak tak? So kita gunakan kaedah produsen dan tisu untuk kita study pasal kanser. Okay, next slide. Okay, so macam mana pula saya kaji kesal buat kanser ataupun chemotherapy yang doktor bagi kepada pesakit kanser? Okay, yang ni banyak sikit, tak faham tak apa, saya cuba explain, okay? So, yang pertama kita punya chemoterapi ataupun kita punya perubatan kanser, saya campur dengan lain-lain bahan kimia, okay? Sebab saya nak cipta tampalan ataupun patch. Patch tu saya letak kepada bahagian mulut yang kena kanser. Okay, sampai sini boleh faham tak? Okay, bagus. So, macam mana saya buat patch ni? So, yang pertama sekali saya campurkan si obat kanser dengan larutan bahan kimia tu supaya molekul obat tu boleh mendekat pada satu struktur yang terhasil daripada larutan tu. So, saya buat patch ni guna kaedah namanya electrospinning. So, siapa sini suka makan cotton candy? Suka kan? Best kan? Betul-betul. Itu bagus. Jangan makan sebab benda-benda manis tak bagus. Kita boleh makan tapi jangan terlalu, okay? Alright. So, kaedahnya sama macam awak makan candy, nampak tak? Dia letak samping and then benda tu pusing, dia jadi cotton candy kan? Benda tu sama je, tetapi kita gunakan medan elektrik supaya dia boleh berkawan dan dia membentuk struktur yang flat atau rata macam patch. Okay? So bila kita dah hasilkan patch yang mengandungi ubat kanser ni, macam mana kita nak tahu dia berkesan? Betul tak? So, yang pertama ialah macam mana kita nak tahu ubat tu boleh melawan kanser. So apa yang kita buat ialah kita gunakan model mini lapisan mulut kita. Kita letak patch tu ke atas tu, kita tengok berapa banyak sel kanser yang masih hidup melawan berapa banyak kuantiti ubat kanser yang kita bagi. So semakin banyak semakin kurang peratusan sel kanser masih hidup, maksudnya yang rawatan awak berkesan, betul tak? Sebab kita nak bunuh sel kanser, betul tak? Pandai, okey. Soalan yang kedua saya nak jawab ialah mana ubat tu pergi kan? Sampai ke tempat yang saya nak sampai? So macam mana saya buat ialah model tu, lapis lepas awak jatuh, awak memotong kan? Betul tak? So saya mungkin lapisan tu halus-halus dengan pisau yang special. Saya guna laser. Satu sini cuma laser. Tapi laser tak ada bawa sekolah kan itu. Boleh jangan bawa So kita guna laser istimewa untuk kita cari
hijau dengan biru tu. So hijau tu adalah yang rawatan ubat kanser dah sampai bahagian tu. Dan kita boleh kira lah berapa banyak jumlah rawatan yang dah sampai di kawasan tertentu. Okey, next. Okey, ni saya tunjukkan macam mana saya buat teknik-teknik yang saya ceritakan dalam lab. So ini adalah yang kita panggil electrospinning tadi. Kan macam cotton candy tak? Sama tak? Kan sama. Tapi kat sini dia mempunyai medan elektrik yang sangat tinggi. So bila kita pasang mesin ni, kita tak boleh dekat-dekat, nanti kena rejatan elektrik. Kena berhati-hati. Okey, kita yang hujung ni pula saya menguji berkesan ke rawatan yang saya bagi tu, berapa banyak sel kanser yang saya boleh matikan dengan rawatan yang saya bagi. Itulah dia. Next itu. Dan yang ni mesin ni awak tahu tak agaknya harga tu berapa? Mesin ni satu mesin dicecah 1 juta pound. 1 juta pound sama dengan RM5.5. Awak darablah. RM5.5 darab 1 juta. So memang misalnya kita mempunyai pelbagai mesin yang sangat mahal sebagai berkuasa tinggi untuk kita mengkaji pendidikan macam inilah. So macam awak tengok tu, nampak tak yang warna grey tu adalah lapisan yang saya tunjuk tadi kan? Yang itu. Yang warna purple dengan pink tu lepas kita dah scan dengan laser istimewa tu. So yang pink tu adalah kita punya rawatan model kita. Nampak tak? Kita tahu di mana dan lagi terang warna dia lagi banyak. Okay? Next. Okay, so bila saya dah ceritakan tentang penyelidikan saya, mesti awak semua fikir. So, what is the contribution kan? What is sumbangan dia kan kepada rawatan kanser? Okay, saya bagi situasi. Okay, nanti awak sama-sama Contohlah, rumah awak ni yang warna hijau, okay? Tapi awak nak pergi rumah kawan awak yang warna merah tu. Tetapi satu sahaja jalan yang you boleh lalui ialah sungai yang panjang dan berliku. So, dan you boleh naik bot saja. Kan susah? Next. Okay, so laluan yang awak kena lalui adalah laluan A. Adalah awak kena lalui naik bot sepanjang panjang sungai tu untuk sampai ke you punya kawan rumah warna merah. Kan susah, penat tak dah sampai rumah kawan? Kan naik bot senang. Okay, next. Tapi cuba kalau awak fikir macam mana awak nak pendekkan perjalanan ni dan kurang rasa penat. So, antara laluan A dan laluan B, mana yang lebih mudah? Betul, laluan B yang mudah. Okay, so what is the relationship with my method? Ataupun macam mana saya menyelidikan menggunakan konsep yang sama? Okay, ini adalah awak punya sistem peredaran darah. Bila pesakit kanser di hospital, doktor akan cocok sama ada dekat sini ataupun kat sini sakit tau. Dimasukkan obat chemoterapi itu ke dalam badan awak. So jangan pusing satu cycle baru dia sampai mulut awak. Maksudnya daripada masukkan ke dalam salur darah tu, dia pergi masuk hati, organ-organ lain, semua by the time sampai tumor ataupun kanser awak kat mulut, ubat tu dah tinggal sikit. So yang tu kita laluan A kan? Yang dia terpaksa melalui jalan yang panjang untuk sampai ke kanser mulut dan lepas
sebab dia lalu-laluan panjang juga, kita mempunyai pesakit kanser pun dia kena macam kesan samping yang teruk. Pernah nampak tak pesakit kanser macam bayi-bayi awak botak rambut dia tegur kan? Sebab kesan ubat itu sangat kuat sampai rambut boleh tegur. Tapi kalau kita boleh hantar rawatan dalam jalan yang singkat tanpa ada kesan sampingan macam rambut tegur semua, macam mana? Kita gunakan patch yang saya buat tadi. So patch tu akan hantar ubat kemoterapi tu direct kepada kawasan kanser dalam mulut pesakit kanser. Okay, so contoh adalah laluan B. So mana satu laluan yang lebih bijak? Okay, pandai semua, berikan tumpukan kepada diri sendiri. Okay, so kita ada quiz. Okay, so saya ada beberapa soalan untuk saya test awak semua hidup ke dengan kita jawab boleh? Okay. Untuk soalan pertama, di manakah saya memulakan pendidikan universiti? Betul. Betul. Jawapannya adalah okey, soalan seterusnya. Di manakah saya belajar sekarang? Ini betul, jawapannya adalah Sheffield, betul. Okay, soalan seterusnya. Okey, yang daripada berikut ni manakah bukan bidang kepakaran saya? Itu yang berdiri-diri. Sains robotik. Tengok jawapan kita. Betul. Soalan seterusnya. Okey. Jenis kanser yang saya kaji sekarang. Tengok jawapan kita. Betul. Okey, nama rawatan kanser yang dikaji oleh saya sekarang. Kakak pergi silakan. Chemoterapi. Nama lantas makmal yang saintis gunakan untuk melihat struktur sel. Okey, nama teknik yang digunakan untuk membuat gambaran sel. Baik, betul. Okey.
tolong. Ingat tak? Betul, pandai. Okey, soalan. Okey, nama family saya. Tepat. Kami nak cuba. Jawapannya D. Soalan last. Beri saya tak ada nama slide. Berikan 3 subjek kamu yang dulu dengan puas hati untuk dari selama saya. Tak ada jawapan salah, tak ada jawapan betul. Kalau boleh, menyatakan kenapa juga boleh. Ya, misalnya. Sains, biologi, geografi. Betul. Itu sahaja. Itu sahaja. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada pihak SK Wanda Putra dan juga warga-warga cikgu yang pernah percaya dengan cikgu baru. Terima kasih kerana menjemput saya kembali ke SK Wanda Putra. SK Wanda Putra dan juga family dan dari saya dan rakan-rakan SK dan Malaysia. Kalau sebenarnya PhD akan membuat saya dan semestinya sahabat dan siswa dari sahabat Malaysia dan juga member saya banyak dari SK. So,